sekarang kita nak pergi kat Moon's Eyes. Ni yang Hassan suruh aku buat, design cube. Jom kita tengok ideanya. Stripe dia. Apa dia? Kau boleh minta bayar paint stripe dia untuk dia lukis macam kau kan apa. Helmet pun boleh. Ni begini. So ni buat apa ni? Ni dia buat dia punya paint stripe ni macam design. Oh, design macam ni lah. Mana kalau bawa sport rim ke apa barang-barang daripada kereta, boleh bayar. lepas isi minyak ke boleh lah. Oh baik lah Inilah reason kenapa orang datang dekat Moon's Eyes punya booth. Nak dapat ni lah, signature dia lah. Okey, boleh dipertimbangkan. Tapi Moon's Eyes ni tak boleh kuning, hitam pun boleh. Boleh. Dia hitam kuning, putih. Tapi base hitam pun boleh juga. Kan? Kena ada kuning lah. Kena ada kuning lah. Oh. Wah, boleh beli ni. Steering. Oh, ni steering cover. Oh, ni apa? Pantal. Oh, baik. Boleh tak kat studio. Topi. Mana? Oh, baik. Tapi tong sampah ni menarik Walaupun dia hanyalah tong sampah, tapi tong sampah dia ada estetik. Nombor plate kan. Oh, nombor plate punya frame pun ada belakang tu. Bekas-bekas ni Prop dia boleh jadi prop